Crowd kat depan ramai, tapi muka macam-macam. Itulah dia. Tak ada juga. Muka macam-macam. Muka macam-macam. Kat depan tu nyanyi ramai, muka muka Abang tengah macam-macam. nyanyi ni. Kian jauh tapi muka orang lain. Kian hilang kasih antara kita. Asal muka macam ni kan. Nampak tenang. Tapi Nampak tak tenang. tenang. Aku tak tenang ni sebenarnya. Uish. So Muka macam mana bang? Yang mana abang nampak tu? tapi ni anggap skizo je lah Okey, tak apa. Tak apa. Cerita je bang. Boleh jadi skizo, boleh jadi dark guys. Okey. Apa yang abang nampak bila abang nampak Aku tenang? nampak muka orang ni, muka-muka orang ni ada yang muka babi. Ada yang muka betul. Ada yang muka anjing, ada kambing. Ada Ya Allah. macam tu lah. Ada yang muka menyeramkan, ada yang muka gigi dia semua ni macam darah-darah keluar muka orang lah. Macam tu. Ya Allah, macam mana nak perform tu ya Allah? Macam nak perform. So nyanyi. Itu yang kadang lepas nyanyi je nangis. Aku nangis. Apa benda ni, tolong aku ya Allah, apa benda ni ya Allah. Benda tu. Nama abang banyak persembahan lah yang abang rasa macam tu. Saya rasa time saya sakit tu ada dua, tak banyak, ada 2-3 je yang 2-3 persembahan lah. Tapi 2-3 persembahan tu memang abang ingat yang abang nampak depan tu semua lain-lain. Ingat. Muka lain-lain. Lain-lain. Padahal depan muka gini lah. Luar muka macam ni je, sama. Tapi sebalik je. Tapi dalam crowd yang ramai tu ada yang muka ada cahaya tau. Muka orang soleh lah. Memang muka ada nur, orang cakap ada nur. Muka tenang. Kalau dalam 100 orang tu tapi tak ramai bro. Tak ramai. Kalau dalam masa tu lah kita letak, kalau dalam 100 saya rasa seorang je kot. Wih, tak ramai no. Tak ramai. Saya rasa lebih kurang lah. Masa tu dalam 5-6 orang je yang muka dia timbul tau. Muka orang macam ni timbul. Dia timbul pasal dia. Lepas tu muka tenang, senyum. Saya banyak tengok yang dia lah, muka yang tu lah. The best. Dia macam boleh tengok muka dia, dia ada satu aura macam memang aku tengok kau je lah ni. Betul dia kan. Orang tu. Orang tu. Dan masa tu cakap, oh ini orang baik. Agaknya lah dalam hati aku. Aku cakap, oh ni orang baik, ni orang baik ni. Oh nyanyi. Tengok muka dia banyak. Dia akan banyak support kita. Macam tu. So macam tu.